Masalah yang satu tak selesai lagi. Muncul pula satu lagi masalah. Saya rasa semua orang dah tahu tentang kebakaran hutan di Israel. Kebakaran ini adalah kebakaran paling besar dalam sejarah Israel sejak sedekad yang lalu. Salah seorang anggota bomba menyatakan bahawa kebakaran ini adalah kebakaran paling besar sepanjang 24 tahun dia berkhidmat. Ribuan rumah terpaksa dikosongkan termasuk 12 bandar berdekatan. Hari kemerdekaan Israel terpaksa dibatalkan. Kalau korang tengok peta, ini ialah keluasan kawasan kebakaran dan Israel mengumumkan daurat peringkat negara. Tapi kemudiannya, muncul satu lagi masalah. Ribut pasir yang melanda daerah Beersheba. Yang anda lihat ni ialah bacaan kualiti udara yang selalu digunakan. AQI 0 sampai 50 paling baik. Yang paling buruk ialah 500. Tapi kualiti udara di bandar ni tak dapat direkodkan kerana keluar daripada sekolah. Merujuk pada tahap kualiti udara yang sangat buruk. Kawasan kebakaran Neve Shalom dan Masilat ni ialah kawasan pegunungan. Manakala Beersheba pula yang berlaku ribut pasir sebenarnya adalah ibu kota bagi bandar Negev di Israel. Masa mudah bandar Beersheba ni buat masa ni jadi bandar mati kerana penduduknya langsung tak dibenarkan keluar daripada rumah.